Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kerana menonton video saya. Okay, so pagi ni, pagi-pagi lagi saya dah keluar. Muka macam sempat-sempat je. Bersiap-siap. Biasanya pagi-pagi saya tak bersiap sangat. Pagi-pagi duduk kat luar minum kopi kan, enjoy dengar bunyi ayam. Dengar tu bunyi ayam. Dia pagi-pagi ni dia sibuk lah. Dia sibuk nak bertelur. Okay. So pagi ni, hari ni saya rasa saya nak buat pekerja pagi-pagi ni. Sebab ada banyak sangat benda nak buat. And then kenapa pagi hari ni? Sebab saya tengok cuaca lately, apa tu? Okay. Cuaca lately, bila tengah hari dia panas terik tau. Kalau dekat sini kat Melaka lah, kat tempat saya ni, Sungai Udang ni. Sebab petang tu dia nak hujan lebat. Jadi pagi-pagi je lah saya punya window untuk buat kerja dengan tenang tanpa kulit terbakar. Okay, dah cukup terbakar dah ni. Okay. So apa yang saya nak buat hari ni adalah, okay, first thing first, pagi-pagi ni memang kita kena bagilah semua menatang ni makan, and then check air dia. Very simple. It's just in 5 minutes only dah settle lah semua kan. Okay. Lepas tu saya nak alihkan pokok-pokok bunga, bunga hati-hati. Okay, saya ada report dekat dalam pasu ni. Pasu hitam ni saya nak alihkan ke RPH yang dekat sana. RPH yang baru sana tu. Okay, dekat sana. Kat sana. Sekejap lagi saya bawa. Lepas tu saya nak bawa ada pasu-pasu yang dah kosong, yang pokok hati-hatinya dah mati. Saya nak bawa ke sini, and then saya nak recycle balik lah dia punya tanah. Okay, and then lepas tu kalau sempat lah, and kalau saya rasa okay, saya nak menyapu lah. Nak menyapu. Since sebelum raya hari tu belum lagi dapat sapu. Memang banyak daun. Tapi saya tak nak sapu sekarang sebab masih daun-daun ni masih basah lagi. Jadi kalau saya sapu sekarang dan saya timbulkan dekat tempat sampah, dia tak boleh terbakar. Jadi biar dia kering dulu, dek cahaya matahari pagi. Okay. And then apa lagi saya nak buat? Here and that, and this and that saya nak buat. Tengoklah in the mood apa benda yang saya nak buat kan. Okay, sebelum tu saya nak tunjukkan pokok bunga dahlia yang saya deretkan dekat tepi ni. Okay, jom. Okay, Alhamdulillah, kat tepi ni berderet semua ni pokok bunga dahlia. Saya dah letakkan. Alhamdulillah. Dan saya dah settingkan irrigation dia. Okay, ada yang tengah nak kembang ni. Warna apa dia cantiknya, subhanallah. Mana-mana dalam video tak nampak. Purple ni. Yes. So yang ini saya beli benih ni daripada Indonesia. Random. Ini yang jenis dahlia kampung lah. So random. Dia punya warna tu tak bertulis. Jadi saya nak kena tunggu dia berbunga, and then bila dia dah berbunga, saya akan tagkan dia. Pakai tag yang macam gini kan. Ini nanti saya tulis lah. Macam ni dahlia Vancouver. Okay. Yang ini saya beli yang import punya lah, daripada kawan-kawan yang bawa masuk ke Malaysia. Okay. Yang ini memang dah bernama Vancouver. Okay. So nanti saya akan tagkan lah nama. Dia tak ada nama, cumanya saya akan tulis lah. Contoh macam ni kan. Kalau dia warna purple tapi dia warna putih, saya tulis purple keting putih. Macam gitu. Senang kan. Okay. Lepas tu okay, kat sini ada pokok hati-hati. Pokok hati-hati ni saya semai seminggu sebelum raya. Okay. So ini dah memang dah stabil. Saya nak kena alihkan ke rak sebelah sana kan. Okay, untuk jualan. Lepas tu kat dalam ni ada ubi gladiolus. Gladiolus. Ni pun import juga ni daripada kawan-kawan kan yang bawa masuk ke Malaysia. Yang ni pun dah nak kena masukkan dekat dalam pasu. And then kat situ ada ubi dahlia juga yang saya tengah nak bagi dia bertunas lah. Saya letak dekat dalam pasu, and then saya kambuskan dengan sabut kelapa kering. Memang kering lah. Okay. Macam yang ni dah nampak dah Vancouver ni.
Dia dah bertunas. Nampak tak warna purple yang ni? Tu dah bertunas kat sana tu Dahlia Cafe Aule Twist. Yang ini Dahlia Peach and Cream. Okay. Lepas tu dekat pasu hitam atas meja tu pun ada Cafe Aule Twist. Dahlia jugalah. Okay. Alright. So dekat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So ada 13 dahlia kat sini. Dekat depan pun ada juga dahlia. Apa tu? Okay, actually dahlia yang daripada Indonesia ni saya beli dalam 21 jenis. Tapi ada yang tak menjadilah. Okay, biasalah tu. Saya beli ubi ni jatuh sebiji dalam belas ringgit lah. Tapi sebab saya beli banyak sekali masa tu, memang saya kumpul duit dan then saya beli terus banyak, so dapatlah murah kan. Lepas tu lagi pun dia dahlia kampung, jenis kampung punya, so dia murah. So mana kalau yang dahlia yang import daripada UK ke US ke apa ni semua, dia biasanya dalam apa tu 50, 60, 70 ringgit lah satu klam ubi. Okay, tu pun nasib-nasib lah kalau dia bertunas. Okay, so kita kalau kita takut sangat, tak adalah kita dapat tanam kan. Kalau kita alah takut tak jadi, sayang duit, tak adalah. Pokok tu kat rumah kita. Kalau kita nak pokok tu kat rumah kita, memang kita kena macam spend duit and then terimalah hakikat risiko kalau ubinya tak bersambar. Okay, so apa lagi? Right, ada lagi sikit update. Okay, dekat bahagian para ni para sini, sebelum ni saya derekkan pokok bunga ros kan, and then dia percubaan menanam ros yang sebelum ni adalah tak tahulah my attention yang keberapa untuk tanam ros. Actually saya boleh jaga ros, tapi sebab ros ni dia punya rutin nak menjaga dia tu macam every 3 days kau kena pergi balik dekat dia dan buat something dekat dia. Sama ada kita kena membaja, ataupun kita kena menyembur, ataupun kita kena apa tu deadheading, buang kuntum lama apa semua kan. So mungkin akan datang bila anak-anak memang betul semua dah besar, mungkin saya boleh come back to roses and then bela roses lagi banyak lah macam yang saya buat sebelum ni. Tak apa, it's okay, at least I try. And then saya come into realization, belum masa lagi kau boleh jaga rose tu betul-betul kan. Kesian roses tu. Okay, so apa yang saya buat balik, rak ni daripada kosong tak ceria, so saya letakkan pokok hati-hati lah. Sebabnya rak ni kalau customer datang, dia akan jumpa rak ni dulu tau. Dia akan jumpa rak ni dulu. Lepas tu bila rak ni macam tak semenggah, so macam tak give the good impression lah. Okay, so saya tunjukkan kalau daripada jalan masuk customer datang walk in, macam mana dia punya view tu. Sekejap. Okay, so customer akan masuk kat sini. Alright. Sini view kat sini. Ini je dah belum cantik lagi. Lepas tu tu yang nampak rak tu. So dia macam tak semenggah lah, tak cantik. Okay, so itu yang saya letakkanlah pokok hati-hati kan. Pokok yang kita ada di tangan lah. Kalau kita nak beli pokok yang lain, makan kos. Dahlia tu je dah makan kos kan. Jadi saya letakkanlah pokok hati-hati. So hopefully dia akan merimbun. Dia akan cantik lah. Ada 2 rak lagi, dua baris lagi rak, 1, 2 kat atas ni yang nak dipenuhkan lah. Alright. Lepas tu apa? Okay, ni yang saya nak letakkan ke rak lah. Tapi saya rasa yang ini saya nak letakkan ke rak yang dekat RPH sana.
Tengok ni, dia patah sebab okey, dia duduk dekat bawah sana. Kat bawah sana sebelum ni, sebab saya sebai dia, and then tray semayan macam gitu kan, pasal kecil-kecil tu saya letak kat bawah sebab tak nak bagi panas kan. Tapi apa tu, siput untuk makan ni kan. Jadi yang ni dah patah, tak apalah, saya semai je lah balik kan. Dia tak susah, hati-hati ni, kita cocok je balik dia. Okay, alright. Saya bawa round dulu tengok kat sini. Sebab pagi-pagi memang saya akan tengok kan, cuci mata dulu. Tengok mana pokok yang saya rasa saya nak hold, tak nak jual. Okay, kadang tangan ni menguti bunga. Hati-hati ni. Di sini pun dah semak, nak kena di mesin kan. Macam ni lah jadinya kalau kita tak letakkan weed mat. Saya tak letakkan weed mat, memang jadi macam gini lah. Ni ada pokok petai yang nak ditanam, masih lagi belum saya jumpa lagi spot dia. Sebab apanya, memang tanah ni luas, tapi bila memikirkan bila dia dah besar nanti, concern pasal jiran lah. Jiran takut kalau pokok tu jatuh ke menghampat rumah diorang kan. Jadi tu yang aduh, mana aku nak tanam ni. Tapi itulah, bila ada pokok petai sini tu seronok lah kan, senang kita nak metik petainya. Okay, tengok ayam-ayam tu, ayam light Sussex saya dah alihkan ke sini. Ini mana yang sebelum ni kat sana, tapi sebab cramp diorang kat dalam tu, diorang bergaduh sampai berdarah-darah, so saya selamatkan diorang by saya letaklah kat dalam ni sementara lah. Sementara, so lepas raya ni memang banyak gila kerja nak kena buat. Okay, so RPH dekat sini, rumah perlindungan hujan yang dekat sini yang saya nak kemaskan lah. Mana hati-hati yang saya dah masukkan dalam pasu tadi tu, saya nak letak ke macam gini kan. Gantikan ni macam pasu kosong, nak utilize lah mana pasu-pasu kosong ni kan. Letakkan pokok-pokok tu. Banyak lah, banyak yang mati sebab sebelum ni saya guna Cocopeat. So Cocopeat ni dia adalah pro and cons dia. Satu, dia media yang murah, and then banyaklah pro dia, tapi cons dia pokok macam cepat matilah. Kalau hati-hati lah, kalau dia punya pH tu tak kena. Kalau pH dia tak kena, dia akan mati cepat. Masa yang dekat bawah ni nak kena cabut rumputnya. Tengok ada ayam jiran dia duduk mengais. Okey, yang dekat sini pun banyak juga yang dah mati. And then saya nak itulah yang nak dikeluarkan pasu-pasu ni, and then bawa ke sana. Saya recycle balik tanah ni, saya campurkan dengan peat moss, saya campurkan dengan perlite, saya campurkan dengan penggalak akar. Adalah dia punya campuran dia tu. Lepas tu yang pasu kosong ni kita akan letakkan pokok hati-hati. Okey, round sebelah sini pula. Okey, sebelum tu, tanah yang dekat bahagian sini saya nak beli weed mat dan bentangkan weed mat. Lepas tu saya rasa saya nak penuhkan sini dengan pokok bunga ros Jepun. Sebab saya ada banyak sangat basin warna hitam tu, and then kita nak penuhkan dengan pokok ros Jepun lah. Since kita dah ada pam air yang kuat. So alhamdulillah kita dah ada pam air 4 horsepower, dia kuat untuk pam air ke seluruh bahagian tanah ni. Jadi saya nak utilisekan tanah yang sebelah sini, saya nak tanamkan dengan ros Jepun. Okay, sebabnya daripada tanah tu terbiar and then kosong, lebih baiklah kita cantikkan dengan pokok yang kita boleh jual. Kalau dia tak terjual pun, at least tempat tu cantik. Kan? Kita jangan fikir nak jual, lepas tu kalau tak terjual kita sedih. Jangan. At least tempat tu cantik. Contohnya macam kat bawah ni kan. Kat bawah ni. Kalau tidak bawah ni,
punyalah semak. Bawah ni punyalah semak. Okey, macam situ. Nampak tu? Bawah tu. Lalang penuh. Punyalah semak, tak cantik. And then bila kita keluarkan sikit modal and kita pasangkan sistem irrigation, and then kita keluarkan sedikit tenaga, kita tanam sikit, kan cantik jadinya. Okey. Bawa jalan sikit lah. Okey. Kat atas sini, para kat atas ni pokok RJ yang saya biarkan daripada polybag bantal yang saya tanam kan. Saya biarkan. Lepas tu daripada sini yang saya akan biarkan dekat guna dalam besen yang saya kata saya nak buat dekat depan sana tu. And then plan lagi lepas raya ni macam-macam benda nak buat kan. Okey, ini adalah pokok ros yang saya alihkan daripada rak dekat sebelah sana. Pokok-pokok ros ni saya nak, mana yang dah mati tu saya nak buang. Saya nak maintain mana yang bertahan saja, yang memang kuat. Saya akan gantikan dia punya media, ikut media premium potting mix. Okay. Lepas tu saya akan letakkan dia orang kat sini dulu, and then pasangkan sistem irrigation tu. Pulihkan dia lah, dan jaga mana yang ada je lah. Okay. Lepas tu sebelah sini nak dimesinkan sikit. Lepas tu terus bentangkan weed mat lagi. Banyaklah benda yang saya nak kena buat. Tapi kita bukan nak buat benda tu dalam masa 1 hari, bukan nak buat dalam masa 1 minggu. At least kita ada stok kerja. Kita ada stok kerja untuk kita buat supaya kita boleh exercise dan menurunkan berat badan. Berat badan saya okay, sebelum kahwin, cerita sebelum kahwin lah. Sebelum mengandung anak pertama, berat badan saya adalah 43, 44, macam gitu kan. Lepas tu lepas bersainan anak pertama, which is 14 tahun yang lepas, 13 tahun yang lepas, berat daripada 44 tu jadilah 53, 54. Okey, masih tak normal lagi. Belum capai BMI yang normal. Lepas tu bersalin anak yang kedua, dia jadi 57, 58, masih tak normal. Sebelum mengandung anak yang nombor 3 tu, barulah berat saya capai berat normal, iaitu 60. Tapi saya tak comfortable lah dengan berat 60 tu. Saya rasa lepas bersalin anak nombor 3, berat saya jadi 64. Dia dah border daripada normal BMI nak masuk overweight. Jadi kita experience sendiri, berat tu macam badan kita rasa tak best. Jadi saya rasa saya nak maintain kan berat 58, 57 begitu. So masa bulan puasa, sebelum puasa lagi saya dah start daripada 64. Okey, saya berjaya sekarang ni kurangkan 2 kilo and maintain. Dalam masa sebulan saya kurangkan 2 kilo and maintain. So sekarang berat saya 62, 61 macam gitu. And then saya nak by bulan 4 ni saya nak turunkan jadi 60 and then maintain lagi. So saya punya approach macam tu. Saya tak nak dia turun mendadak. Lepas turun naik dia tak stabil lah. Okay. Alhamdulillah. Sebab itulah saya suka bila saya ada stok kerja. Yang kalau orang kata tengok macam tak habis-habis lah. Panjang pula kan bil yang tunjuk sana sini. Okey, jomlah kita buat kerja.
saya skru dekat besi si channel ataupun batten ni dah berisi dengan pokok hati-hati yang masih sihat. Alhamdulillah. And everything has its own drip. Macam ni kan, dah ada drip dia, so tak payah risau nak menyiram. Okay, tapi ni ada satu ni macam ni pun boleh digantikan juga ni. Dia pun macam dah nak mati kan. Okay, tak apa, kita boleh gantikan. Right. Okay, Alhamdulillah. So mudah ada dah drip dekat dia. Tu yang paling penting. Tu yang paling saya risaukan. Kalau kita ni dah keluar modal, kita dah keluar effort kan, kita tanam pokok, lepas tu saya terlupa nak letak drip. Rupanya kering, mapuh. Orang Kelantan kata. So itulah, bila dia ada drip tu saya rasa senang lah. Okay, cuba tengok ni ini tapak tangan saya, daun dia. Besar. Cuba tengok bila dia dekat dalam pasu. Comel je. Tak ada besar sangat. Bila dia dekat atas tanah, besar gila. Okay. Lepas tu saya tu, Alhamdulillah saya suka tengok ni. Subhanallah. Okay, cantik sangat. Kena pula dengan yang warna merah kat sebelah dia tu kan. Naik. Ini pun dia tu macam terbantut. Okay, saya dah alihkan di dalam pasu besar ni, dah tukar media. Kita tengok jadi apa lepas ni. Cantik. Subhanallah. Okay, ni pun cantik. So sebenarnya saya nak menyapu kat sini, nak mengais, tapi pengais saya semuanya patah. Masa nak raya hari tu, adik, abang semua kan pakai penyapu kan. Jadi diorang tu tak tahulah, dia gigit kat batang penyapu pengais tu, patah dah. Jadi saya kenalah pergi beli pengais baru. Pengais pencakar tu ada, nak kena beli batang dia tu, lepas nak kena korek apa tu kat pengais, dalam lubang pengais tu kan dia ada ni kan, patah, dia tertinggal kayu kat dalam tu. Dah tu kerja nak kena mengorek dia. Kalau tak settle dah kat sini. Dah cantik. Saya suka macam bila kita terlalu banyak tempat kita nak bersihkan, lepas tu mood tu tak datang. Jadi saya suka ambil macam satu spot yang kecil, lepas tu saya bagi dia cantik sikit. Cantik yang memang memuaskan hati saya. And then sampai naik semangat lah untuk aku dah boleh cantikkan yang dekat sini. So aku maksudnya aku dah semangat lagi untuk buat cantikkan yang tempat lain pula. Okay, so saya suka macam gitu. Tapi itulah, pengais pula tak ada. So apa pula saya nak buat lepas ni ayam yang Rhode Island Red like Sussex ni, saya bagi dia makan malam. Bukan petang. Jadi petang semalam saya dah bagi. Jadi ni pagi saya belum bagi lagi lah. Nanti kan membazir je makanan tu, dia patuk-patuknya ke bawah. Lepas tu apa saya nak buat? Sekejap, saya tengah fikir. Saya tengah mood apa. So saya rasa setakat tu sajalah video saya untuk hari ni. Sebab dah belum sarapan lagi, belum minum lagi, dah rasa macam haus, dah rasa lapar kan. Jadilah kita buat kerja yang sikit tu, ulang-alik kan. Kerja dia tak berapa banyak sangat, tapi banyak ulang-alik. So dah penat. Lepas tu matahari pun dah menyingsing. Jadi saya stop kat sini dulu. Nanti kita sambung video yang seterusnya. Terima kasih kerana menonton, and see you in the next video. Bye. Assalamualaikum.